Zulaikha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Cepat sikit, Maria. Lama sangat kat dapur tu. Susah sangat nak buat air. Kalau susah, tak apalah. Lain kali aku buat sendiri je. Perkara kecil macam tu tak perlulah sampai Mama marah dia, Zati. Maria tu anak tiri awak. Saya tak nak nanti dia terasa pula. Ini bukan pasal soal anak tiri, bang. Walaupun saya dengan Maria umur hampir sebaya, tapi saya sayangkan dia. Macam anak saya sendiri. Betul ke awak sayangkan anak saya tu? Kau buka ke benda ni? Main doa ayah. Amir kan dah besar. Mana boleh dah main benda-benda macam ni lagi. Ayah, Amir mimpi ibu. Ibu cakap tak lama lagi dia akan balik. Amir pun macam ayah juga ke? Selalu fikir pasal ibu. Selalu. Ya, bila ibu nak balik ya? Ibu milik Allah, Amir. Ayah, Amir. Semua orang kat luar tu milik Allah. Satu hari nanti, kita akan kembali pada Allah, Amir. Macam ibu juga. Amir tahu. Tapi ibu selalu... Amir.
Ibu dah tak ada lagi, Man. Ibu dah pergi buat selama-lamanya. Ayah boleh ke terima ibu kembali pada Allah dulu? Ayah memang tak sayangkan ibu kan? Amir, bukan ayah tak sayang ibu. Amir! Bila Amir dah besar nanti, mungkin masa tu ayah pun dah tak ada dah. Amir jangan lupa untuk ziarah kubur. Sebab dengan ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Ingat pesan ayah. Nak jumpa ini nak cakap apa? Kalau pasal pribadi yang tak nak cakap kat sini. Sebagai bos, you, I ada hak untuk ambil tahu pasal pribadi you. Dan I ada hak nak tanya you. You ada masalah ke? Masalah apa? Mana you jumpa pil ni? You sedungkar barang I Dulu tak macam ni, Maria. Apa masalah you sampai you depressed sangat nak guna ubat tu? You ada masalah bagi tahu I. Cuba you share dengan I, kongsi dengan I boleh tolong you. You tak perlu tahulah. Maria, you tahu I care pasal you kan? Apa sebab you tak layan I macam dulu? I rindukan Maria yang dulu. I nak Maria yang dulu. Please, Maria, please. I nak keluar. Please. Bagi aku keluar. Dad? Assalamualaikum, Syah. Waalaikumsalam. Ustaz apa khabar sekarang? Alhamdulillah. Syah. Isteri kamu macam mana? Dah sihat ke? Lepas Ustaz ubatkan isteri saya dulu, terus dia beransur pulih. Dah tak meracau-racau macam dulu dah. Isteri kamu pulih, Syah, bukan sebab saya. Saya cuma bantu apa yang mampu. Segalanya atas izin Allah. Sekarang ni saya dengar Ustaz dah tak rukiahkan orang dah. Betul ke Ustaz dah berhenti ubatkan orang kampung? Kenapa ayah? Minum, kan? Sampai bila kau nak macam ni, Ram? Sampai bila kau nak terperap dalam rumah ni? Imam Ali, orang-orang surau, semua tanya pasal kau. Bila kau nak start kerja ni? Ladang kau tu, kebun kau tu, terbiar macam tu je. Kau kena ingat, Ram. Kerja ni satu ibadah juga. Macam mana dengan kes langgar lari tu? Takkan sampai sekarang polis tak habis siasat lagi? Tak tahu lagi siapa yang sebabkan kemalangan tu. Kita berserah pada Allah je, Ram. Aku tahu aku tak berada di tempat kau. Dan aku faham apa yang kau hadapi sekarang ni. Cuma satu je aku nak pesan kau. Tolong jangan tinggalkan masjid tu, Dam. Sebab tak ada tempat lain yang menjanjikan ketenangan melainkan rumah Allah. Aku tahu, Azman. Aku tahu semua tu, tapi... Hey, Dam. Kuatkan iman kau. Sejak aku kenal kau, kau ni bukan jenis pemarah, pendendam. Apa ni dah? Ha? Aku ni kawan rapat kau. Aku sayang kat kau dah. Kau pun tahu kan? Hati kita ni berbolak-balik. Iman kita ni kadang turun, kadang naik. Kita kena berjaga-jaga. Kena berhati-hati. Buangkan sifat dendam. Kuangkan sifat marah. Maafkan sudahlah dah. Tak, aku takkan maafkan, Man. Aku takkan maafkan. Siapa yang dah sebabkan kematian isteri aku? Zulaika, Man. Isteri aku. Dan kau jangan nak salahkan aku kenapa aku jadi macam ni. Kau salahkan orang yang dah rampas kebahagiaan aku, Man. Padahal aku tidak bunuh isteri aku, Man. Adam,
Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sebenarnya dia mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa ni? Ada masalah ke? I nampak you lari keluar lift. Ada kau cahayu? Hidup dalam dunia ini, kita mesti hadapi dua perkara, Adam. Yang pertama tu musibah. Dan yang kedua, nikmat. Sebagai manusia, kita mesti redha. Mudah bagi siapa pun untuk cakap macam tu, Imam. Sebab mungkin belum pernah kena ujian seberat saya ni. Saya tahu yang syurga tu bukannya murah. Tapi kadang-kadang hati saya terdetik, Imam. Kenapa, Imam? Kenapa seberat ni ujian Allah turunkan pada saya? Segala jawapan kehidupan ada dalam Al-Quran. Dan Allah telah beri jawapan pada soalan kamu tadi, Adam. Allah berfirman yang dia tidak akan bebankan seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Minta pertolongan dari Allah untuk lapangkan dada dan tenangkan hati. Betapa mulianya kamu kalau kamu maafkan orang yang sebabkan kematian istri. Tak, susah, Imam. Berat saya nak maafkan orang tu. Adam, Allah itu maha mengetahui. Mungkin selagi kita tidak maafkan orang, selagi itu kita tidak akan dapat ketenangan. Macam mana kita nak dapat kebenaran kalau itu sikap kita? InsyaAllah, selepas kamu maafkan orang itu, Allah akan beri kamu petunjuk. Allah akan bukakan pintu hati kamu. Buka mata kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Saya tak tahu apa yang tak kena dengan anak abang tu. Patutnya orang yang mendalami ilmu agama ni lebih banyakkan solat, jiwanya lebih tenang. Tapi saya tengok dia makin tertekan. Walaupun dia macam tu, saya bersyukur Iman tak datang tanpa ujian. Tapi sebenarnya apa masalah dia, bang? Maria tu macam pendam ke sesuatu. Sebab saya ke dia jadi murung macam tu? Saya jadi makin tak selesa dengan dia. Kita orang dah macam orang asing. Mungkin dia ada masalah lain. Nantilah, saya sendiri akan tanya pada dia. Yang saya pelik tu, kenapa Maria sibuk sangat dengan hadis ayat Quran pasal syaitan? Sedangkan banyak ayat suci yang lain. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Terima kasih banyaklah Fazli. Kau tolong Maria malam tadi. Tolong uruskan kereta dia. Tolong hantar dia balik. It's okay, sis. Kebetulan I ada kat situ. Hai, kalau I tak ada kat situ, tak tahulah apa jadi dengan Maria ni. You tahu ada orang beritahu you kan? Dengan keadaan you macam ni. Keadaan apa? Apa yang tak kena dengan aku ni? Aku minta maaf lah kalau aku susahkan orang. Tak apalah, sis. Dia dah bincang dengan Maria pasal I nak kahwin dengan dia. I boleh jaga dia. Aku faham. Tapi sekarang bukan masanya. Kalau bukan sekarang, sis, I nak tunggu sampai bila lagi?
Zulaika. Zulaika! 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 Zulaika. Zulaika. Terimalah kekecewaan tu dengan hati yang rebah. Allah akan gantikan keadaan abang itu kepada perkara-perkara yang abang takkan jangka. Allah. Allah itu maha mengetahui abang. Abang hidupkan Zulaika. Berapa ramai manusia mula mencintai syurga. Dan berapa ramai manusia yang mula rindu untuk bertemu kepada Allah disebabkan derita dunia. Tolong Abang Zulaika. Amir pun rindukan Zulaika. Ayah. Ayah. Kenapa, Mai? Atuk datang. Jom. Ayah pun kenapa? Tak call Adam dulu nak datang? Ayah tahu kamu ada kat rumah. Lagipun tak lama ayah kat sini ni. 2-3 hari je. Oh. Kamu apa khabar? Alhamdulillah ya. Yalah, sekarang ni pun kebetulan si Amir ni cuti sekolah. Sekurang-kurangnya cucu ayah tu boleh temankan Adam. Sebenarnya, mak kamu yang suruh ayah datang menziarah kamu ni. Mak kamu risau sangat sebab katanya dia bermimpi yang bukan-bukan pasal kamu. Mak mimpi buruk apa pula pasal Adam ni? InsyaAllah ya, Adam tak ada apa-apa. Betul ke? Adam tak ada apa-apa? Atau barangkali... Ya. Baiklah, kita masuk bilik.
Assalamualaikum, Imam. Habis sekarang macam mana, Imam? Kalau boleh, kamu tolong datang ru'yahkan anak Pak Osman. Anak dia, Maria, tu orang kampung kita juga, Adam. Isteri Pak Osman kata, anak dia dah teruk sakitnya tu. Saya bukan tak nak tolong ubatkan, Imam. Macam ni, Imam. Apa kata Imam panggil Ustaz Saiful? InsyaAllah dia boleh tolong. Saya ada hal, Imam. Ustaz Saiful tak ada, Adam. Dia masih di Mekah lagi. Minggu depan baru dia balik. Tolonglah, Adam. Mungkin dah sampai masa kamu kembali macam dulu. Bantu ruqyahkan orang kampung kita yang sakit. InsyaAllah, Imam. InsyaAllah, saya datang. Pergilah, Adam. Kamu dah lama tak ubatkan orang. Jangan sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cuba terangkan apa yang dah berlaku? Sebab Ustaz Adam nak tahu juga. Tadi saya tengah buat kerja kat dapur. Lepas tu saya dengar Maria menjerit. Kali saya tengok dia dah terbaring keras kat lantai. Sekarang keadaan dia macam mana? Tadi saya dah cuba tenangkan dia. Tapi dia tolak saya. Lepas tu dia terus lari ke bilik tamu. Macam mana boleh jadi macam tu, Adam? Minta maaf, saya nak tanya ni, Kak. Dekat rumah ni ada simpanan apa-apa tangkal tak? Macam tangkal pendinding ataupun penunggu rumah. Kita kena pergi cepat ni, Dam. Boleh kami pergi tengok? Boleh. Ustaz, bilik dia di hujung sekali. Maria, kami datang ni nak bantu Maria. Maria kena banyak bertenang. Banyakkan berzikir. Kalau tak boleh baca di mulut, baca dalam hati, ya? Azman. Tolong saya, Ustaz. Tolong saya, Ustaz. Imam yang kat kampung ni sukakan saya. Dia yang buat saya jadi macam ni, Ustaz. Tolong hapuskan dia. Saya tak pernah tinggalkan solat padu saya hari-hari, Ustaz. Siang malam saya berdoa. Tiap malam saya solat tahajud tak pernah tinggal, Ustaz. Untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar! Kau jangan menipu jadi iblis lanatullah. Jangan bersembunyi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahalazim. Adam, Maria mana? Maria! Maria? Mana dah? Maria? Dah, mana Maria pergi? لا إله إلا الله. أعبد الله ألف سنة أنا من حي وأحسنه من عباد الله وأنا جن الإسلام وأريد أن أساعد هذه المرأة. الجن المسلم الطائع المحسن لا يذل ولا يكلك الإنسان. Kau sakitkan perempuan ni, maknanya kau jin kafir. Keluar kau daripada badan perempuan ni. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau dengan kalimah suci Allah. Aku akan binasakan kau dengan izin Allah. Keluar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا غير ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى.
Teruskan baca, Azman. تموت لك لعلك لكون شركا في الإسلام كافر والمنافق أزانية أهل كل فرقة المسلمين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ظلموا الظالمين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يا أيها الإنسان السليل أي سحر اشتقت عن siapa kau? Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. إفراجي لا أريد الخروج. اخرج يا عدو الله ويا ملعونة من جسم هذه المرأة. Aku takkan keluar daripada perempuan. بسم الله Kalau aku keluar tu الرحمن aku الرحيم. tak bagi aku makan. فلما ألقوا قال موسى السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على حظر من فرعون. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabullah? Dajjal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maria. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Macam mana, Adam? Dah selesai semuanya? Berat, Imam. Ada orang hantar jin ganggu terangan dia. Maria tadi muntah paku, Imam. Saya yakin ada orang sihir dia. Maria dah pulih sepenuhnya ke? Belitan iblis ni ada macam-macam cara nak perdayakan anak-anak Adam. Kita berdoa je lah. Apa nak jadilah dengan Melayu kita ni? Dah habis-habis dengan sihir. Memalukan bangsa, betul. Malukan bangsa atau malukan agama? Mana satu yang lebih utama? Dalaman, kau tolong aku azan di setiap bilik dalam rumah ni. Ya? Imam pun kalau boleh tolong sekali. Ya. Saya berharap sangat Ustaz dapat datang lagi tengokkan Maria. Sebelum ni, saya ada juga ikhtiar kat tempat lain. Tapi keadaan Maria makin lama makin teruk. Sebagai manusia, kita tak sepatutnya takut dengan iblis. Sesungguhnya Allah tu dah muliakan anak Adam. Kita semua lebih mulia daripada jin dan syaitan. Yelah, tapi sampai bila? Sampai bila, Ustaz? Saya dah tak tahan lah, Ustaz. Saya nak kena panggil orang lain ke apa ni? Semua dengan izin Allah. Yakin, pegang rapat-rapat pada semua firman dan sunnah. Maria belum pulih sampai hari ini pun bukannya sebab Islam tu lemah. Tapi kita yang lemah. Sis, sorry you call I tadi tengah meeting. Maria macam mana? Okey. Entahlah, adalah kat dalam tu. Nasib baik Ustaz Adam tolong. Panggil dia orang tolong buat apa, sis? Nak bayar berapa dia orang ni? 100, 200? Ke nak kena sedekah dekat masjid dulu baru dia orang nak tolong kita? Ram. Assalamualaikum. Kenapa kau kurang hajar sangat ni, Fazli? Diorang tu orang masjid, kau tahu tak? Orang lama kampung ni. Banyak orang sekarang ni guna agama. Nak jadi kaya. Contoh dah depan mata dah. Sekap kopiah, jubah. Dekat kedai banyak jual, sis. Apa nak kena tau? Kena tipu dengan orang macam ni. I tak nak you kena. I nasihat je. Tambah-tambah perempuan. Ramai nak tolong, sis.
Ayah buat apa kat bilik Adam ni? Cari apa? Tak ada apa. Ayah cuba nak tengok aja bilik kamu ni. Ayah. Salah ke ayah? Salah ke seorang suami rindukan pada arwah isteri dia? Memang tak salah. Tapi dosa kamu... ke ayah Adam luahkan segala perasaan Adam dalam surat ni? Ayah fikir Adam jahat ke? Ada sorok sesuatu dari ayah? Ayah tak pernah fikir kamu jahat, Adam. Cuma ayah keliru. Banyak benda yang ayah tak faham. Ayah memang selalu fikir buruk pasal Adam. Kalau tak, takkanlah ayah masuk bilik Adam ni. Zulaikha baru je. Zulaikha baru je meninggal, ayah. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, ayah bagi Adam semangat. Bukannya dengan... Maria, mana barang aku? Baik kau bagi kat aku sekarang. Barang apa? Saya tak pernah pun ambil apa-apa barang akak. Boleh tak kau jangan tipu aku? Aku nampak kau pegang barang aku hari tu kan? Barang yang mana? Kotak kecil tu. Siapa lagi nak ambil kalau bukan kau? Mana kau sorot barang aku, ah? Apa ni, Kak? Mana kau letak? Saya tak pernah ambil barang akak pun. Barang tu penting, sangat tahu berharga. Demi Allah, Kak. Saya memang tak ambil apa-apa pun barang akak. Kau ni menung kan? Daripada pejabat sampailah kedai makan. Macam ni dah Fazli. Kau tu yang tak pandai layan dia. Itu pasal dia lagi pada kau. Abah Maria nak berlari aku. Aku dah cakap kat dia aku nak kahwin dengan dia. Yang kau tegi-hegi nak kahwin dengan Maria, Afsal. Maria tu konon-konon jalim. Soleha lah sangat. Kau jaga sikit mulut kau, bro. Aku nak kahwin dengan dia ke itu hak aku, hal aku. Kau nak cakap apa? Tak, sekarang ni aku nak tanya kau. Sampai bila kau nak tunggu dia? Aku tahulah bapak Maria tu kaya walaupun dia orang kampung. Dan aku rasa ini semua permainan. Ke kau nak kahwin dengan dia pasal harta? Sila-sila bapak dia sakit kat rumah dah kena manda dengan kawan kita. Dah jadi dah? Asal dah jadi yang sembang tu. Ya, kau ni kaki mandra rupanya. Fadli! Fadli! La ilaha illallah, Fadli! Kau nak bunuh dia ke? Hei, mampus berat nanti, hei, Fadli! Aku cakap sudah! Kau orang gila ke, ha? Bodoh ke kau? Gila! Ya Allah! Maria? Kau nak pergi mana ni? Kalau kau marah pada aku minta maaf. Aku dah tak tahan dengan semua ni. Dengan bapak kau sakit. Dengan kau pun sakit. Aku sorang-sorang, kau tahu tak? Aku tu kau tak ganting. Hati kau busuk. Sebusuk-busuk bangkai yang je hitam. Kau sebenarnya suka aku sakit. Kalau boleh kau nak ayah aku mati. Sebab kau nak semua harta dia. Kau sebenarnya punca masalah kat rumah ni. Perempuan murah, jahat macam kau. Kau akan dapat balasan nanti.
Abang, lepaskan aku, Maria. Lepaskan aku, Maria. Tolong, Maria, lepaskan aku. Amir buat pergi bilik ayah ni? Bila Amir masuk? Asal tak tidur ngantuk? Amir mimpi ibu. Ibu cakap malam ni juga dia balik. Tapi Amir takut sebab kali ni ibu marah sangat dengan ayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Amir. Kenapa Amir mimpi benda-benda macam ni? Dah, jom. Ayah hantar pergi bilik tu. Waalaikumsalam. Jangan jawab, Mei. Ayah! Atuk ada dalam bilik dia, Mei? Ayah, Atuk? Ya! Ambil tunggu sini. Kali nak cakap dekat you, I sayang you, I memang nak kahwin dengan you, I ikhlas. Maria, dengar tak apa cakap? Kau tahu tak kenapa aku tak nak kahwin dengan kau? Sebab aku mula sayang dengan Ustaz yang tolong aku, Ustaz Adam. Akhir zaman susah sangat nak cari manusia macam dia. Beriman, tapi hati penuh dengan rasa was-was. What? Maria, you ada hubungan dengan dia, Maria? You dah tak, Maria. Fikir sekarang niat dia betul-betul. Dia nak gunakan you je. You tak boleh percaya Ustaz tu, Maria. Dia penipu. You jangan percaya bulat-bulat pada dia. Terima bulat-bulat je. You jangan taksub sangat, please. Untuk buat kau faham, aku nak kau tahu. Aku dah tidur dengan Ustaz Adam. Abang tahu tak? Maria tadi bercakap bodoh saya, bang. Dia tampaknya saya, dia seretnya saya. Dia ingat saya ni siapa? Saya ni mak tiri dia, bukannya orang lain. Betul ke ni? Jangan sebab baru setahun kita kahwin, awak nak... Abang ingat saya sengaja nak buat cerita? Hah? Sengaja nak buat fitnah? Perangai Maria tu makin pelik, bang. Dah macam bukan dia bercakap dengan saya tadi. Kejap lagi, saya nak panggil Ustaz Adam untuk tolong tengokkan Maria. Siang tadi saya dengar awak bising-bising. Kenapa? Saya bertengkar dengan Maria lah, bang. Saya ingatkan dia ada ambil barang saya, tapi rupanya bukan. Saya rasa, mesti kau baik abang. Imam Ali tu yang ambil. Kan dia selalu Zara tengok abang. Masalahnya, bang, barang yang dia ambil tu benda hidup, bang. Maria? Tak apa, Kak. Biarkan jadi. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi. Orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Aku akan buat kau takut dengan semuanya kecuali Allah. إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي Aku lihat manusia menangis. الحق وبطل ما كانوا يعملون. Terbakar bersama aku di akhirat nanti. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Aku berlindung denganmu, ya Allah, dengan kalimah-kalimahmu. Keluar cepat! Cepat, hati. Cepat, hati. Belakang. Allah la ilaha illa Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma Jaga tiga. Saya nak tengok imam. Boleh saya tengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pak Osman! Pak Osman! Ustaz? Asal tak jerit ni? Kenapa? Hah? Pak Osman dah hilang ke? Hah? Hilang? Tadi kan kat bilik dia. Tahu kak, tapi Pak Osman dah hilang. Suami akak dah tak ada sekarang ni. Faham tak? Hah? Ya Allah. Ustaz! Ustaz nak pergi mana ni? Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Dap, Imam. Imam ni dah meninggal dah. Lebih kurang sejam tadi. Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat mana? Ada orang jumpa mayat dia dekat Batu Nangis. Kau datang sini, Dam. Cepat. Ya Allah, macam mana boleh jadi macam ni, Man? Imam aksiden ke? Aku tak tahu, Dam. Boleh tengah siasat lagi. Tapi orang cakap macam mana benda tak kena. Apa jadi ni, Dam? Kau datang sekarang ni boleh tak, Dam? Benda tak kena? Apa pula yang tak kena ni, Man? Aku rasa jangan-jangan kematian Imam Ali ni ada kaitan dengan Maria tak? Sekarang ni, bapa Maria Pak Osman pun dah hilang, Man. Dah hilang! Hello. Amir.
Kenapa ni tiba-tiba call ayah ni? Nanti ayah balik lah. Atuk mana? Panggil Atuk jap. Atuk tak ada. Atuk dah lama keluar dah. Tak tahu pergi mana. Atuk pergi mana? Takkanlah Atuk tinggalkan Amir seorang-seorang kat rumah pula? Tak apa. Ibu ada. Amir, tolong Amir. Boleh tolong ayah tak? Ayah dah penat dah dengar Amir cakap macam tu. Tak apa ya, ayah jangan risau. Ibu ada tengah jaga Amir sekarang. Kau ni tak faham bahasa ke apa ha? Berapa kali ayah cakap? Ayah dah tak nak dengar. Ayah tak nak dengar. Kau faham tak Amir? Kau faham tak? Ayah sakit jiwa lah ayah. Kau tanya pasal ibu. Ayah tak dengar lah kau. Kau pekat ke? Maafkan Abang Zulika. Maafkan Abang. Kau jangan nak lari, Mel. Kau nak pergi mana, Mel? Ayah! Bangun! Ayah! Bangunlah! Ayah! Kau nak jumpa saya dengan mak kau, kan? Kau rindu saya dengan mak kau, kan? Kau nak tengok sangat? Tengok, jumpa mak kau! Tengok! Sekarang ibu dah ada depan mata kau dah, Mel. Ayah.
Ayah dah korek kubur ibu, bawa ibu datang sini jumpa engkau, Meh. Untuk kau, Meh. Ayah buat ni sebab ayah sayang kat kau, Meh. Sebab tu ayah buat macam ni. Lepas ni ayah janji dengan Meh. Ayah janji dengan Meh yang Meh takkan ingat lagi dengan ibu. Dan ayah pun tak nak dengar lagi Meh cakap Meh rindu dekat ibu lagi. Ayah tak nak dengar lagi. Meh lepas ni dah takkan ingat ibu sampai bila-bila dah. Tunggu apa lagi, Meh? Peluk cium dia. Lepas kerindu kau puas-puas, Meh. Ayah nak gila. Mana? Kau yang menyusahkan aku, tahu tak? Mana kau nak pergi? Pasal kau menjadi gila. Setan! Raja! Mampus! Mati kau! Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nak buat apa lagi kita fikir pasal punca kematian imam tu, Dam? Cakap banyak pun tak guna lagi, Dam. Kita reda aja yang dia dah pergi dulu. Aku betul-betul tak sedap hati, Man. Macam yang aku beritahu kau semalam lah. Hati aku ni kuat cakap yang kematian Imam Ali ni ada kaitan dengan Maria. Apa hikmah ada sebalik semua ni, ya? Kau ni tak habis dengan Maria. Kau beritahu aku. Apa kaitan dengan Maria? Aku tak fikir semua tu, Dam. Yang penting sekarang ni kita berdoa supaya arwah ditempatkan dengan orang-orang yang soleh. Masalahnya sekarang... Masalahnya apa lagi? Masalahnya sekarang ni pada diri kau. Kau suka buat daya sendiri. Apa yang kau cari? Walaupun aku ni kawan baik kau, Dam. Tapi kadang-kadang aku tak tahu apa yang kau cari setelah isteri kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami polis. Saya nak jumpa dengan Encik Adam pasal bapa Maria yang hilang tu. Oh. Dam, ada polis cari kau ni. Nak tanya pasal bapa Maria yang hilang. Aku tak faham. Kenapa dalam tafsir Al-Quran Allah berfirman, kejap digunakan aku, kejap digunakan kami. Boleh tak? Jangan ganggu aku. Kau tak sedih ke dengan apa yang dah jadi? Tapi aku nak tahu kenapa. Kenapa Allah dia sebut kami? Ya Allah, Maria. Soalan apa yang kau tanya ni, Maria? Selama ni takkan kau tak tahu? Apa yang kau belajar? Sebab aku pernah mimpi ada orang bagi tahu aku apa yang Allah sebut tu rujuk pada dia dan... La ilaha illallah, Maria. Yang bercakap dengan kau tu iblis pada iblis. Kau percaya ke? Ha? Bila Allah mengatakan kami, kau maksud dia dengan kebesaran dia, dengan keagungan dia. Kau faham tak? Mengucap, Maria, mengucap. Assalamualaikum. Kenapa duduk luar je ni? Ayah saya tak jumpa masuk ke? Ada apa hal ni malam-malam? Orang munafik macam kau ni, orang lain kau boleh bodohkan dengan aku silap. Orang tak betul respect orang macam kau ni. Astagfirullah. Apa masalah awak ni? Tiba-tiba tuduh fitnah saya macam ni? Kau tak payah berlagak baik dengan aku lah. Tak payah hipokrit kat sini. Mana-mana perempuan kau rosakkan dah. Ha? Selap-selap video orang kau on. Maria ada cerita semua dekat aku. Awak pun tahu kan keadaan Maria macam mana sekarang? Jangan percaya dengan semua yang dia cakap. Mungkin apa yang dia beritahu bukan dari dia, tapi syaitan.
Orang munafik macam kau tak layak bercakap soal agama dengan aku, tahu tak? Ha? Kau pian kau jubah kau tak laku, tak akulah. Orang macam kau ni bertuhankan nafsu. Bukannya bertuhankan Allah. Kau ingat bro? Rasa kau akan terbongkar juga nanti. Kau tahu tak? Ha? Ram. Kau pergi! Kau pergi! Kalau kau apa-apakan aku bunuh kau! Aku tahu kau punca yang aku hilangkan! Jangan dekat dengan aku! Kalau kau dekat dengan aku bunuh kau! Astagfirullahaladzim, Maria. Kenapa dengan kau ni? Kau fikir aku nak buat apa dengan kau ni, Maria? Aku nak bagi kau minum Yasin ni. Orang macam kau ni bertuhankan nafsu. Bukannya bertuhankan Allah. Kau ingat bro? Rasa kau akan terbongkar juga nanti. Adam, sebelum keadaan bertambah buruk, ayah ada nak bercakap sikit pada kamu. Sebenarnya... Ayah nak cakap apa? Ha? Tadi kat kubur tadi ada nampak ayah tengah bersembang dengan Syah. Apa yang Syah tu rasut ayah ni? Jangan bersangka buruk, Adam. Syah tu baik niatnya. Dia beritahu ayah yang dia nampak. Nampak apa? Ayah tahu tak? Sebelum ni si Syah tu pernah nak pecah masuk rumah ni ya. Orang baik ke macam tu ya? Orang macam tu ayah cakap jangan sangka buruk kat dia. Adam, dengarlah dulu apa yang ayah nak bagi tahu kamu ni. Kalau ayah nak pertahankan si Syah tu, Adam tak nak dengar ayah. Adam memang langsung tak percayakan dia lah. Entah-entah dia yang culik bapa Maria yang tengah hilang sekarang ni. Apa buktinya yang dia menculik Pak Osman? Assalamualaikum, Pak. Ha? Polis dah jumpa Pak Osman? Syukurlah, Ustaz. Maria nak cerita kepada saya semuanya. Kami dah tahu siapa punca yang mengganggu keluarga kami. Betul lah cakap Fazli. Tak semua Ustaz yang pandai agama boleh kita percaya. Bukan semua. Segelintir je. Jangan cepat hukum ahli agama. Saya minta maaf lah Ustaz. Ramai manusia kat luar tu gunakan agama untuk halalkan perbuatan haram mereka. Siapa yang Maria masukkan ni? Saya tak sanggup nak cakap lah Ustaz. Tu Ustaz kena tanya ayah saya sendiri. Pak Osman ada kat bilik, tapi keadaan suami saya tak macam dulu, Ustaz. Saya rasa baik Ustaz jumpa ayah saya. Dia pun nak jumpa Ustaz. Izinkan saya masuk. Pak Osman. Apa semua ni, Kak? Tadi cakap Pak Osman dekat bilik. Saya tengok tak ada pun. Kan kata polis dah jumpa dia. Ustaz. Ustaz pegang apa tu?
tadi Maria cuba bunuh diri, Ustaz. Saya baru balik dari hospital ni. Ustaz? Ustaz dengar tak ni, Ustaz? Ustaz? Hello? Nas? Doktor? Hello? Tolong! Buka pintu ni! Jauhkanlah diri kami dari segala sifat munafik, ya Allah. Berikanlah kepada anakku hidayah dan petunjuk
Tunjukkanlah kepadanya jalan yang lurus. Bukakanlah mata hatinya, ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Mana Maria pergi ni? Tiba-tiba je boleh hilang. Ustaz nak pergi mana ni? Takkan Ustaz nak pergi macam tu je, Ustaz? Apa dah jadi ni? Angkara siapa semua ni? Saya syak mesti ada antara kita semua ni yang tahu apa yang dah jadi sebenarnya. Saya pun terkejut, Ustaz. Lepas satu benda jadi, Ustaz. Betul ke akak tak tahu? Ustaz tuduh saya ke? Apa semua berlaku ni sebab saya ke? Ha? Habis ni apa? Saya jumpa kotak ni masa saya azan dekat bilik rumah akak. Beritahu saya ke? Siapa punya tangkal ni? Rupanya Ustaz yang ambil. Saya ingatkan arwah Imam Ali. Memang tangkal ni saya punya. Saya gunakan untuk lindungi keluarga saya. Kan siapa cakap kat Ustaz? Saya ada ikhtiar sebelum ni. Ada bomoh yang bagi. Kita minta berlindung daripada Allah. Bukannya dari bomoh yang bagi tangkal mengarut macam ni ke? Sekutukan Allah adalah dosa dan kezaliman paling besar. Akak tak tahu ke? Astaghfirullahaladzim. Maria. Hello, Maria. Awak kat mana ni? Saya dah tak sanggup dah hadapi semua ni, Ustaz. Cuma Ustaz seorang je yang boleh tolong saya sekarang ni. Tolong selamatkan saya, Ustaz. Ada satu rahsia yang Ustaz kena tahu. Rahsia? Saya sekarang dekat Bangku Lama. Batu 30, kat Ulu Kampung. Tolong datang sekarang, Ustaz. Rahsia apa ni, Maria? Maria? Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Kau ada kat mana tu, Adam? Ayah nak kau balik sekarang juga. Ayah nak jumpa dengan kau. Ni Syah ada dengan ayah ni. Syah datang rumah? Ni nak apa? Minta maaf sangat, Ayah. Sekarang ni Adam betul-betul ada hal penting ni. Ayah tahu tak? Tadi Maria baru je call Adam. Dia beritahu dia dekat Banglo Lama. Batu 30 Ulu Kampung. Adam kena pergi tengok Maria sekarang, Ayah. Adam? Halo, Adam. Maria! Maria!
saya, Ustaz. Maria, awak buat apa kat sini? Macam mana awak boleh ada kat banglo lama ni? Awak kena ikut saya keluar dari tempat ni cepat. Sebab saya dapat rasa tempat ni ada penunggu. Tadi saya cuba untuk cari jalan keluar, Ustaz. Tapi saya tak jumpa. Saya tak tahu macam mana nak keluar dari tempat ni. Tolonglah, Ustaz. Bawa saya keluar, Ustaz. Tak jumpa jalan keluar? Tak apa. Ikut saya. Cepat. Saya minta maaf sama Ustaz. Saya sebenarnya... Awak nak cakap apa pun cakap kat luar je, Maria. Apa yang penting sekarang ni kita kena cari jalan keluar dari sini. Kita dah sampai sini dah tadi kan? Kita pusing tempat sama ke, Maria? Ya Allah, Maria. Maria! Ya Allah, Maria. Maria. Mengucap. Maafkan saya. Mengucap, Maria. La ilaha illallah. Maafkan saya. Sebenarnya saya orang yang langgar kereta Ustaz dulu. Saya yang menyebabkan kematian. Kenapa awak sanggup buat macam ni, Maria? Kenapa? Apa kena mengena saya dengan awak? Kenapa, Maria? Beritahu saya kenapa. Saya nak tahu. Beritahu saya. Beritahu saya, Maria. Siapa yang suruh awak buat semua ni? Memang aku yang paksa dia langgar kereta kau. Sepatutnya kau yang mati dalam kemalangan tu. Tapi aku pelik. Kenapa susah sangat nak hancurkan kau? Apa salah saya, Pak Osman? Salah kau sebab kau kacau semua kerja-kerja aku untuk hancurkan orang-orang soleh dalam kampung ni. Aku benci orang macam kau. Konon-konon yang beriman. Rupanya Pak Osman yang sihir orang kampung selama ni. Arwah Imam Ali. Dia kawan baik Pak Osman, tahu tak? Anakku sendiri. Mari apa aku usir? Orang lain aku boleh apa? Tiba-tiba Maria nak bertaubat. Dan tak sembah apa yang aku sembah lagi. Sebab itu, dia terima nasib yang sama. Cakap mak Pak Osman buat anak sendiri macam tu. Dia rahsiakan tutup aib Pak Osman sebab dia sayang dengan bapak dia. Pak Osman sama-sama berjemaah dekat masjid dengan orang kampung. Bersedekah. Apa tu semua, Pak Osman? Kenapa? Sebelum nikah Pak Osman lumpuh. Aku ingat. Orang alim ni hebat sangat. Bukan susah sangat pun aku nak tipu korang. Kalau nak kaya cepat, nak bini cantik, muda dan hidup senang macam aku, kau kena buat perjanjian dengan... Iblis dan Natullah! Perjanjian bunuh orang Islam untuk jadi kaya. Untuk harta. Dia miskin harta. Jangan miskin jiwa, Pak Osman. Bunuh orang Islam. Itu perjanjian Pak Osman dengan syaitan. Nifak akbar. Munafik. Asfali minan nar. Qul ji'uka ya Zabnabur.
تعال عندي سيدك الذي أقامك. أزهر ذاتك يا إبليس. كمل هذا المؤمن من أجلي. أزهر ذاتك يا إبليس. ألقيك يا ذنب. تعال عندي سيدك الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا إبليس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبليس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا Tanamkan rasa was-was dalam hati kau, Adam. Karena sabar boleh tolong kau rasa. Aku tahu kau ragu-ragu dengan Allah. Tunjukkan pada Allah keraguan kau. Dengarkan bisikan iblis. Dengarkan. Sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan aku. Dia tak akan sia-siakan orang yang bertawakal pada dia. Allah tak akan sia-siakan. ألقيك يا ذنب. تعال عندي سيدك الذي يقام. أزل ذلك يا إبليس. كمل هذا المؤمن من أجلي. كمل. أزل ذلك يا إبليس. Allah tak pernah sayangkan kau. Kebaikan apa yang dia nak bagi? Kau sendiri tengok isteri kau mati. Dah jelas, Adam. Allah tak pernah terima segala amal ibadat kau. Tolong aku, Allah. Dia tak jaga dan lindungi kau. Sebagai balasan amal soleh yang kau buat. La haula wa la quwata illa billah. Layan rasa perasaan dan nafsu kau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tanamkan sifat dendam kau pada aku dan pada mereka yang dah bunuh keluarga kau. Jangan maafkan Maria. Mana sifat serakah dalam jiwa dan hati kau? Iyausurkumullahu fala ghaliba lakum. Orang beriman. Faman dzalladzi yansurkum min ba'dih. Allah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Allah dah jawab soalan saya, Ayah. Saya dah tahu dah siapa yang sebabkan kematian Zulaikha. Maria. Maria, Ayah. Tapi saya dah maafkan dia. Saya dah maafkan dia, Ayah. Ada satu perkara lagi yang kau perlu tahu, Adam. Ayah tak tahu macam mana nak cakap sebelum ini. Sebab ayah tak sampai hati. Tapi hari ini ayah kena berterus terang. Ada sebab saya ceroboh masuk rumah Ustaz tu hari. Sebenarnya saya yang panggil ayah Ustaz untuk tengok Ustaz. Tengok dengan mata kepala dia sendiri. Itu yang Allah itu maha mengetahui. Mungkin selagi kita tidak memaafkan orang, selagi itu kita tidak akan dapat ketenangan. InsyaAllah, selepas kamu maafkan orang itu, Allah akan beri kamu petunjuk. Allah akan bukakan pintu hati kamu. Buka mata kamu. Ayah dah cuba beritahu kau. Tapi Adam langsung tak bagi ayah peluang untuk cakap yang aneh. Sudah lama. Allah!
sama dengan Zulaika. Allah. Adam. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup dan yang maha berdiri. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, Ya Allah. Kau perbaikilah segala urusanku. Jangan sesekali Kau serahkan aku pada diriku walau sekelip mata, Ya Allah. Jangan Kau serahkan aku pada diriku, kerana aku tak mampu untuk menguruskannya, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.